Bah. Okay. So, apa beza A7 III dengan A7C? Paling senang cakap A7C yang baru. So, dia more untuk video sebenarnya. Dia banyak kepada content creator lah. And beza dia saya boleh cakap dari segi body lah. A7 III ni dia besar sikit. More towards macam kalau siapa yang pernah pakai DSLR memang bulky lah. Dia besar. Tapi bagi saya sedap dia pakai. Macam saya sendiri memang saya suka pakai benda yang besar. Dia berat tapi rasa solid dia boleh pegang. And then A7C ni dia lagi compact sikit. Dia more towards full frame yang compact. Basically sama je. Dari segi sensor banyak benda-benda megapixel semua sama. Dia punya banyak megapixel yang sama, tapi yang paling beza sekali saya boleh cakap dia punya EVF lah. Position EVF dan body size dia. So apa beza body size dia? A7C ni dia more towards macam kalau pernah pegang A6000 punya series 67, 66 lebih kurang lah sizing dia. Dia more towards compact, dia macam 4 segi sikit. Punya EVF ni position. Kalau A7 III dia macam biasalah kat tengah. And then A7C ni dia dekat hujung kiri. Standard A6000 punya series, which bagi saya tak berapa gemar sebenarnya. Sebab apa? Dia punya EVF not as powerful as A7 III. Dia punya quality dia tak berapa nice lah. EVF punya image quality tu tak berapa nice kalau kita tengok tu. And position dia pun bagi saya agak awkward sebenarnya. Dua-dua body tu saya pernah pakai and saya memang tak gemar dengan A6000 series punya body, which is saya tak berapa gemar dengan A7C punya body. Tapi apa yang bezanya, which is saya nak upgrade lah daripada A7C kepada A7 III, is dia punya video capability. Kalau A7C paling obvious sekali is dia punya screen. Dia punya screen, flip screen LCD dia lagi better. Dia punya brightness pun lagi better. Sebab apa? Kalau A7 III dia tak boleh flip fully macam apa A7C boleh buat. So sekarang ni macam standard lah sebab orang banyak berkonten, so dia macam boleh buat untuk buat vlogging semua boleh flip lah. And then dia punya video recording limit pada A7 III ni dia basically body yang lama, so dia masih start kepada 29 to 30 minutes punya video recording limit. A7C ni saya boleh cakap dia macam tak ada, tapi untuk kalau orang nak buat live streaming ke, saya boleh suggest memang which is good lah. And saya boleh cakap kalau orang yang jenis yang betul-betul more towards photo, kalau nak compare antara A7 III atau A7C, saya memang gemar pegang yang solid, besar, and also ada EVF kat tengah. As a photographer, saya boleh suggest A7 III. Tapi not saying that macam A7C tak boleh ambil gambar, boleh je macam sebab dia it's the same sensor, semua benda tu sama, cuma an upgrade which is better. Software pun lagi improve lah. A7C is an improvement. Tapi kalau ikutkan retail price waktu keluar pun A7C lagi masih murah sikit daripada A7 III. Dari segi autofocus lagi bagus. Mana kasus production baru ni usually memang dia orang akan improve dari segi autofocus. If you type of person yang memang saya travel, saya nak buat video and saya nak buat foto, then A7C lebih kecil. Dan if you're someone yang macam kat intermediate dan macam rasa macam saya nak fokus more on photography and video tu tak sangat, tapi suka kamera yang solid untuk ambil gambar, which is A7 III is the way to go lah saya boleh cakap.